Kali tambah lah nampak Kali ke-6 Hari ni saya nak buat kenduri sikit special sempena kemasukan pelajar intern baru dekat kami punya office house. Cadangan awal dia tu nak bawa pergi makan kedai, tapi rasa macam tak special pula kan. So why not kita masak sendiri kat rumah. So dia akan jadi fun lah kan. Masing-masing akan tolong menolong and then create bonding. Waktu start kerja nanti tak adalah awkward sangat. Untuk resepi nasi lemak ni nanti saya akan letak dekat caption sebab memang mudah sangat. Kalau hampa nak buat dekat family ke gathering apa-apa ke, buat je resepi ni sebab mudah tapi sedap. Sambal nasi lemak ni paling favourite, dia kena ada pedas, manis, wangi-wangi tu. Sebab tu saya tumis daun pandan dengan serai ni. Lepas tu masukkan bahan blend tadi and then kita masukkan cili bawang. Sambal nasi lemak ni lagi lama masak lagi sedap. Sampai pecah minyak baru masukkan gula melaka dan juga belacan. Lepas tu hampa tengok tekstur dia bila dah masak. Nampak tak? Ya Allah, memang sedap. Nasi lemak pun dah siap. Buka je bau semerbak, satu taman boleh bau. Ni portion saya masak untuk 8 orang makan tau. Lagi sebulan 2 lagi budak part time pula masuk. Lagi ramai dekat 12 orang. Memang meriah sangat rumah ni nanti. Dalam rumah ni bukan seorang je boleh masak tau. Ada 2 orang. Seorang lagi yang tengah goreng ni. Yang ni bab-bab goreng semua expert. Nasi goreng, telur goreng, semua goreng boleh. Nasi lemak ni jadi lagi special and sedap sebab saya tambah ayam goreng ala mamak tu guna tepung rempah warisan ni. Tepung ni bukan untuk goreng ayam je tau. Nak buat peria goreng crispy, nak buat inoki, semua boleh. Kalau hampa nak kan, nak buat untuk kenduri, nak buat untuk buka puasa nanti, saya letak dekat showcase saya tau. Waktu ni dah lepas Zohor, semua pakat lapak, semua pakat teliok dah, tinggal get ready nak makan je. Hampa tengoklah ayam tu sangat menggairahkan. Saya rasa buat sendiri ni kan, rasa macam lagi jimat tau and puas makan. Tengoklah dapat banyak sangat. Ni member saya belanja makan, dia belanja ayam pula, dia buat A&W float. So nasi, lauk semua dah siap, ayam pun dah ready, tinggal nak makan je. Nak makan atas meja sempit, so makan je atas lantai. Memang lawak, nampak macam usrah membentuk sasiah macam kat zaman sekolah dulu tu. Masing-masing memang selera makan, maybe penat kot kupas telur apa semua kan. Sambal sedap gila. So tu je, nanti budak part time masuk, kita buat lagi kenduri makan-makan macam ni.